damages dah berlaku, korang dah masuk dalam sebab tak cukup bukti, tak cukup hujahan yang lengkap. So kalau dah kena, fikir. Waalaikumsalam. Sebab ada contoh dah. Tahun 2024, si ibu ni dia tolak vaksin. Macam biasalah saya pun dulu pun tak nak vaksin anak masa masuk hospital. Baby baru lahir, saya tak nak. Saya hantar surat je kan, tolak vaksin ni. Saya bagi surat je. Tu tahun tu kan, berapa tahun yang lalu? Baby bukan 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Tak apalah. 7 tahun, 4 tahun yang lalu tak apalah. Sekarang ni. Sebab tu tahun 2024 si ibu ni buat benda yang sama lah. Dia bagi surat. Dia dah bagi tahu banyak kali dah dekat Kementerian Kesihatan, bersukat doktor. Dia tak nak vaksin anak. Dia ada buat surat lengkap lah. Tapi doktor dengan nurse ignore je. Dia tetap vaksinkan baby dia ni selepas lahir. So damages dah berlaku kan. Okay, tak apalah. So benda ni nasib malang lah kan. So baby ni ada kesan sampingan sehingga membawa maut, meninggal. So nak jadi cerita, lepas doktor pakar siasat-siasat si ibu ni, rupanya ibu ni memang tolak vaksin semua anak-anak dia. So jadi plot twist. Dia pergi buat report. So si ibu ni pula yang kena reman. Dah lah anak dia meninggal sebab kena kesan vaksin. Dia atas kecuaian doktor lah kan. Dia tetap vaksinkan anak. Walaupun si ibu ni hantar surat nak tolak vaksin, doktor ignore, dia tetap vaksinkan anak dia. So cerita ni jadi terbalik. So ibu ni pula yang jadi kena reman, didakwa masuk dalam kena reman tu masuk dalam dipenjarakan lah. So nak kena ikat jamin lah. Untuk keluar daripada penjara tu nak kena ikat jamin. So mahkamah perintahkan 8